Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yassir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, semua hari ni semua sihat ke? Sehat. Semangat tak nak belajar ni? Sehat, Ustaz. Saya nampak kamu je tak semangat je. Betul semangat? Okay. Korang tahu tak nak belajar apa hari ni? Tak tahu, Ustaz. Okay, nanti Ustaz sayangkan video kejap. Korang tengok dulu. Videonya. Okay, Ustaz akan tunjuk video ni. Korang tengok Korang tengok apa dia punya perasaan ataupun sifat lah. Okay, berdasarkan video, apa yang kamu nampak? Ataupun kamu faham tak? Saya nampak orang tu pasrah, Ustaz. Pasrah. Okay. Afnan? Saya tak berapa faham Ustaz, boleh Ustaz terangkan? Baik. Bagus jawapan kamu. Okay, Fitri nak bagi tahu tak? Saya rasa sama juga macam ini. Macam pasrah. Pasrah lah. Okay. Betul. Betul dah tu, dah berkaitan dah. Okay, tajuk kita pada hari ini ialah, boleh baca? Boleh. Apa tu? Hindari sifat negatif. Yang sebelah tu apa? Kapibara. Suka kapibara? Suka. Okay. Tajuk kita hari ini ialah hindari sifat negatif. So, korang tahu tak apa hindari sifat negatif ni? Tak tahu. Tak tahu, tak pasti, Ustaz. Okay, kita baca hadis dulu. Lepas tu kita akan belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukh wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Okay, sekali lagi ya. Kali ni korang kena ikut juga. Boleh, Ustaz. Boleh Ustaz. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukh wal jubni wal bukh wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Riwayat Al-Bukhari. Okay. Maksud daripada hadis ni ialah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada rasa duka cita dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, serta daripada bebanan hutang dan penindasan manusia. Jadi murid-murid faham tak apa maksud dia? Kurang jelas Ustaz. Kurang jelas Maksud hadis ni ialah kita minta pertolongan kepada Allah untuk dijauhi kepada sifat-sifat yang negatif, seperti rasa duka cita ataupun kesedihan ataupun lemah dan malas. Ada pernah rasa malas ke sebelum ni? Malas dengan apa tu? Buat kerja Ustaz, buat kerja sekolah. Okey, tak apalah. Lepas ni kita belajar sama-sama dari sifat malas tu. Okey. Terusnya kita pergi kepada maksud. Maksud sifat negatif ni ialah sifat yang tercela yang dilarang dalam Islam. Faham? Okay, kalau faham tak boleh terangkanlah kan. Sifat ini juga boleh merosakkan iman, akhlak dan hubungan sesama manusia. Kalau kita ada sifat negatif ni,
Dia akan merosakkan kita punya iman, akhlak dan hubungan kita dengan manusia. Korang nak Ustaz bagi contoh ke? Boleh. Oi. Tapi sebelum Ustaz bagi contoh, korang bagi contoh dulu boleh? Boleh. Okey. Dari segi iman, apa yang sifat negatif yang boleh kita kaitkan dengan iman? Saya je tu. Ustaz. Ustaz. Sifat riak, Ustaz. Sifat riak Sifat riak. Betul? Apa yang boleh sebagai contoh riak macam mana? Sebagai contoh, kita membuat sesuatu perkara tu tak ikhlas, riak, nak mengharapkan ganjaran daripada orang lain. Mengharapkan ganjaran pada orang lain, riak. Mengharapkan puji. Rasanya riak ni lain. Apa ya? Dah cuba. Ni akan cuba. Kita buka korang tadi. Okey, dari segi akhlak, Idin nak jawab. Dari segi akhlak, sekiranya dia tidak menghormati ibu bapa dia, mungkin itu boleh merosakkan lah akhlak. Akhlak, merosakkan. Okey. Sudah tu. Kita buka kepada Idin. Okey, hubungan sama manusia, Afnan. Saya rasa hubungan sama manusia seperti tidak melakukan menzalimi antara satu sama lain. Betul ke Ustaz? Menzalimi antara satu sama lain. Dah betul. Awak ada contoh lagi spesifik tak? Saya rasa kurang yakin. Jadi saya rasa boleh tak Ustaz terangkan lebih lanjut lagi. Okey, awak minta ustaz je banyak ni Okeylah. Okey, contoh sifat negatif. Ni antara je Lemah, pengecut, malas dan nyanyuk. Okey, dari segi lemah, untuk kaitan dengan iman tadi, kalau iman kita lemah, jadi kita akan cenderung kepada maksiat. So, tahulah kan maksiat apa yang lakukan? Kan? Macam berzina, Ustaz. Betul, pandai. Okey, dari segi pengecut, dari segi akhlak, pengecut ni, contohlah, korang tengok macam mana? Fitri bully Din. Tapi Afnan ni tengok je. Tak tolong pun Idin. Jadi itu kira pengecut. Dalam masa sama, ia boleh merosakkan hubungan sama sendiri antara Afnan dengan Idin. Jadi Idin anggap ni Afnan macam kawan tak guna lah. Faham ke? Faham. Okey, bagus. Cepat betul faham korang ni. Pandai budak kelas 4 ni. Okey, seterusnya. Kita bagi secara detail lagi. Lemah. Sifat ini menunjukkan kurangnya daya usaha dan semangat. Jika terlalu lemah, seseorang mudah menyerah, kalah dan sukar untuk bangkit menghadapi cabaran. Ia menghalang daripada pengembangan diri. Faham? Faham. Apa kamu faham? Ketika kita lemah, kita kurang berusaha dan bersemangat. Seorang itu mungkin cepat Down lah. Down lah. cepat down. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada apa tadi yang kedua? Pengecut. Betul. Uish. Bacakan pula. Tak ada penat nak baca. Pengecut ini sifat negatif kerana menandakan ketiadaan keberanian untuk bertanggungjawab atau membela kebenaran. Pengecut boleh menyebabkan kezaliman berterusan kerana tiada yang berani bersuara. Okay. Contoh yang macam Ustaz beritahu tadi lah. Yang Fitri bully Din, Afnan tak tolong, pengecut, apa semua tu. Tapi dia kalau lagi besar, maksudnya macam kalau orang tengok pemimpin yang zalim, tapi kita tak mampu buat apa-apa. Tapi jangan letak kita sebagai pengecut. Okay, seterusnya apa? Ingat tak? Nyanyuk jelas lah. Tak rasa Tak ingat Ustaz. apa tak ingat ni. Alas. Okay, Afnan baca. Sifat ini mengundang kegagalan. Orang yang malas tidak akan mencapai kejayaan kerana tidak berusaha. Ia juga membebankan orang lain dan melambatkan kemajuan. Okay. Sifat ini kegagalan, orang yang malas tidak akan mencapai kejayaan. Okay, faham kan? Kat situ.
So lepas ni slow-slowlah berubah, jangan malas lagi. Boleh. Boleh kan? Boleh. Tak bukan nak suruh kamu apa, nak suruh kamu berjaya ke? Baik Ustaz. Okay, last tadi. Fitri, apa? Nyanyuk Ustaz. Tadi kamu dah nyanyuk dah tadi. Baca. Nyanyuk, walaupun nyanyuk adalah keadaan kesihatan, dalam konteks negatif ia boleh dikaitkan dengan sikap mengabaikan kesihatan mental atau tidak menjaga akal yang merupakan amanah penting dalam Islam dan kehidupan. Okay. So nak Ustaz terangkan ke tak ni? Tak payah kan? Betul ni faham? Faham Ustaz. Orang faham macam Ustaz nak bagi latihan lah kat kamu. Macam mana Okay, tadi ada 4 sifat kan? Ustaz nak setiap seorang pada kamu pilih satu sifat, lepas tu cari contoh dan huraikan nanti kat Ustaz. Untuk minggu depan lah latihan tu. Boleh Ustaz. Saya tak nak yang sama. Setiap seorang berbeza. Walaupun ada 4, pilih je. Sebab ada 4. Okay. Boleh. Kalau sama, start denda. Okay. And last kali kerja rumah. Saya nak kamu jawab soalan dalam buku test muka surat 73 dan 74. Sama juga minggu depan hantar. Boleh sekali dengan latihan Ustaz bagi. InsyaAllah Ustaz. Boleh. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita habiskan kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Amin, amin, amin. Okay semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Syukran jazilan ya Ustaz. Okay, terima kasih.